Wah, ada seorang tu dia accident, kaki dia kena bungkus. Oh, dia menangis, dia cerita, ya Allah Ustaz, barulah saya faham nikmatnya sujud selama ni, ya Allah. Dah tak boleh sujud dah. Baru tahu. Cuma begini, Allah ni kalau dia nak fahamkan kita, dia tidak sama dengan apa yang kita fahamkan anak kita. Kita fahamkan anak kita dengan cara lembut kadang-kala, pada pandangan kita, dengan nasihat, dengan itu. Allah kadang-kadang dia datangkan bala pada kita supaya kita faham. Contoh, Allah matikan ahli keluarga kita. Faham? Kadang-kadang Allah tarik sesuatu daripada kita. Allah tarik kesihatan daripada kita. Barulah teringat nak bangun malam. Betul? Allah dah tarik lutut kita, akhir sekali dah tak boleh nak sujud, duduk sembahyang atas kerusi. Baru nak pergi masjid. Ketika tu menangis lah, tengok kiri kanan dapat sujud. Sujud tu nikmat tau. Wah, ada seorang tu dia accident, kaki dia kena bungkus. Oh, dia menangis, dia cerita, ya Allah Ustaz, barulah saya faham nikmatnya sujud selama ni, ya Allah. Dah tak boleh sujud dah. Baru tahu. Itulah hakikat saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sampai tahap ni, baru nak faham.